Ya sami'u du'a istajib lahumma du'ana ya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pernah ajar bunyi tak? Ustazah ke, cikgu ke, pernah ke mereka mengajar bunyi pada kamu? Tak pernah. Nabi pernah kena bunyi. Nabi pernah kena bunyi, tapi Nabi sabar. Sebab apa? Sebab jiwa Nabi kuat. Walaupun dia kena bunyi, tapi Nabi tetap berdoa supaya yang membuli itu jadi baik. Bukan kena bully, lepas tu cakap siap kau nanti. Tak ada. Bagi sampah, rumah orang yang banyak tu ke atas, tinggi sikit turunkan dia ke rumah Nabi. Nabi tengok, Nabi senyum. Kali kedua Nabi lalu lagi. Sebab Nabi sentiasa keluar rumah, setiap hari Nabi keluar rumah untuk berdakwah, ajak orang jadi baik, sembah Allah. Kena balik lagi kali kedua, Nabi tengok, Nabi senyum. Apabila Nabi senyum, menyebabkan orang yang baling itu bertambah marah. Lepas tu Nabi dibaling dengan isi perut haiwan. Nabi tengok, Nabi senyum. Kali keempat Nabi lalu, tak dibaling. Kali kelima Nabi lalu, tak dibaling lagi. Nabi pun berprasangka, ada yang tak kena ni. Nabi terus pergi rumah yang atas, rumah dia bagian atas, Nabi pergi. Bila Nabi pergi, orang tu tengah terlantar sakit. Kalau kita cakap macam mana? Padan muka. Itu kalau kita kan. Nabi tanya, Nabi dekati, Tuan, berapa lama dah Tuan sakit? Dia kata dah seminggu sakit. Patutlah Nabi tahu, dah seminggu Nabi tak kena baling. Nabi kata, Nabi tanya dah makan ke belum? Belum. Nabi balik, Nabi perintahkan isteri Nabi masak. Masak, dah siap masak, pendek kita Nabi terus naik ke rumah tu balik, Nabi suap. Apabila Nabi suap, orang tu menangis terus. Selama ni engkaulah yang aku benci, tetapi hari ini engkaulah yang paling aku sayang. Terima kasih diucapkan di atas ucapan pesanan daripada Tuan Haji Anwari bin Sarif, Guru Besar SK Parinah, yang menjemput pegawai perhubungan sekolah kita, Tuan SM Frankie Anapado, untuk menyampaikan ceramah anti-bully peringkat sekolah. Apa yang dimaksudkan dengan perbuatan buli? Sebagaimana yang kita dapat lihat, impak perbuatan buli mampu merosakkan hubungan sesama murid, menghancurkan keyakinan diri, menjejaskan masa depan individu, dan sekaligus mencela imej sekolah serta keluarga. Mari kita pahami. Pertama, bully fizikal, iaitu perbuatan yang melibatkan penggunaan kekerasan terhadap tubuh atau harta benda orang lain. Contoh, termasuklah perbuatan menampar, menumbuk, menolak, menendang rakan atau merosak beg, buku, barang-barang punya orang lain. Itu adalah bully fizikal. Ingat, 3 perkara penting, iaitu bully bukan budaya, ia satu jenayah. Hentikan bully, mulakan hormat dan kata tidak kepada bully. Sekolah ni tempat kita menimba ilmu, bukan untuk tempat membuli. Berkawan dan membina masa depan yang cemerlang, dan bukanlah tempat menyakiti atau menjatuhkan rakan-rakan yang lain. Justru itu, mari kita hentikan bully. Saya berjanji tidak akan menjadi pembuli. Saya akan membantu mangsa buli
Saya akan melaporkan kes buli demi keselamatan semua. Katakan tidak kepada buli. Kami benci buli. Kami benci buli. Kami benci buli. Okey, sama-sama sebut